Okay guys, video kali ni aku sahaja nak berkongsi. Kebetulan ada depan mata aku ni adalah satu motherboard laptop gaming, laptop model Lenovo Legion tak silap aku. Jadi laptop ni dia menggunakan thermal liquid pula, metal liquid. Sorry guys, tersasul banyak sangat hari ni, biasalah puasa kan. Okay, jadi dekat sini aku nak bagi tahu sifat metal liquid ni macam mana. Jadi sifat dia adalah konduktif, sifat dia bersambung. Jadi kalau dia terkena apa-apa komponen dekat motherboard ataupun dekat kapasitor yang ada atas CPU ni, jadi dia boleh menyebabkan kerosakan, short circuit atau sebagainya lah. Lebih-lebih lagi pada CPU. Kebanyakan kes yang aku jumpa semua tak hidup. Jadi tak hidup lepas buat servis. Tengok-tengok rupanya dia pakai thermal liquid sebelum ni. Okey, jadi kalau nak DIY, nak kendalikan dia, kena lebih berhati-hati. Okey, aku ingatkan tau ni, pesan ni baik-baik ni. Tak ada orang nak kongsikan pasal benda ni. Okey, jadi mana yang korang nak DIY dan suka DIY, lebih berhati-hatilah lepas ni. Okey, jadi jangan sampai laptop, bang, laptop saya tak hidup lah lepas servis. Janganlah macam tu. Okay, jadi tak ada apa, dan itu saja aku kongsikan. Jadi moga bermanfaat untuk korang, dan terima kasih tengok video aku ni sampai habis. Thank you guys support.